Assalamualaikum tuan-tuan, sahabat-sahabat Cuci Adam yang mana berniaga. Tadi Cuci Adam dapat panggilan daripada seorang sahabat yang mana dia baru nak buka kedai, restoran. Jadi dia minta Cuci Adam pagar. Dia minta Cuci Adam kongsikan bagaimana cara nak pagar kedai. Supaya apa? Kedai sentiasa nampak berseri. Kedai sentiasa terhindar dengan sihir, dengan benda-benda yang tak molek seperti tanah kubur dan sebagainya. Cuci Adam nak kongsikan, Cuci Adam kongsikan pagar ni diwarisi oleh arwah ayah Cuci Adam. Arwah ayah Cuci Adam dia dapat diwariskan daripada datuk Cuci Adam. Ayah Cuci Adam, ayah dia. Bermakna datuk Cuci Adam lah. Jadi Cuci Adam turunkan kepada sahabat-sahabat Cuci Adam yang mana pagar gaib. Jom Cuci Adam kongsikan. Sebelum Cuci Adam kongsikan pagar gaib, Cuci Adam nak bagi tahu benda ni tidak melanggar syariat kita. Benda ni kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Cara untuk kita pagar rumah, pagar kedai, sebelum contoh kita baru buka kedai ataupun Cuci Adam contohkan rumah lah. Kita baru beli rumah. Sebelum kita nak masuk rumah tu, kita nak duduk rumah tu, pastikan Allahumma salli ala Muhammad, kalau boleh malam Jumaat. Cari satu hari malam Jumaat, pergi tuan-tuan, pergi rumah tu. Pergi dengan berseorang diri ataupun pergi dengan pasangan pun boleh. Yang terbaik pergi berseorang diri. Pergi kat rumah yang kita nak duduk ataupun kedai, pergi di tengah-tengah. Kita masuk rumah, di tengah-tengah rumah. Di tengah-tengah rumah. Kita duduk di tengah-tengah. Di tengah-tengah rumah. Kita duduk bentang sejadah menghadap ke kiblat. Kita solat hajat sebanyak 2 rakaat. Dua rakaat. Rakaat pertama baca ayat kursi 7 kali pun boleh. Rakaat kedua baca kuliah atau qul huwallahu ahad 7 kali. Pun boleh. Nak baca 11 kali pun boleh. Sekurang-kurangnya 7 kali. Kemudian bagi salam. Selepas dah solat hajat 2 rakaat, hajatkan untuk pagar rumah. Dan memudahkan segala urusan. Kemudian tuan-tuan berdiri tegak. Berdiri tegak di tengah rumah. Sebelum tuan-tuan nak berdiri tegak, tuan-tuan keluar dekat rumah, tuan-tuan pusing keliling rumah. Pusing keliling rumah. Bayangkan, masukkan dalam pemikiran tuan-tuan, gambaran kawasan pagar rumah. Nampak tak ni apa ni? Nampak tak? Ni pagar kan? Ni bayangkan pagar yang ada. Bagaimana rupa pagar ni? Kita bayangkan. Keliling suasana, keliling rumah ni, bayangkan, letakkan di dalam pemikiran kita. Kemudian, tuan-tuan masuk di dalam rumah, berdiri betul-betul di tengah-tengah rumah. Betul-betul di tengah-tengah rumah. Tuan-tuan baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim sambil menghadap kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ina fi Quraisy إلا فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Kemudian sambung. Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid, Ya Wahid 7 kali. Kemudian baca sekali. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Kemudian tuan-tuan tarik nafas panjang-panjang, tuan-tuan tiup. Tuan-tuan tiup sambil pejam mata, bayangkan pagar tadi. Bayangkan suasana rumah seolah-olah tuan-tuan tiup sambil berpusing. Tiup sambil tuan-tuan berpusing sampai bertemu kiblat tadi. Berpusing. Dalam masa tuan-tuan tiup, bayangkan tuan-tuan sedang memasang pagar. Bayangkan pagar yang tinggi tuan-tuan sedang pasang. Tiup. Udara tiup biar keluar angin tu. Sambil tuan-tuan bayangkan tuan-tuan sedang pasang pagar di keliling rumah. Kemudian selawat 7 kali. Dan Allahumma salli ala Muhammad, berdoa kepada Allah
Semoga pagar ini memberi seri kepada rumah kita, memberi seri kepada perusahaan perniagaan kami, sekeluarga. Doa macam tu, kemudian selesai. Selepas 40 hari, setiap 40 hari renew, buat perkara yang sama. Selepas 40 hari buat perkara yang sama. Bila tuan-tuan dah amalkan perkara tersebut, kalau ada orang alim ulama yang lantas, yang kasyaf, mereka akan nampak benda tu. Selepas 40 hari renew, selepas 40 hari buat lagi, selepas 40 hari buat, selepas 40 hari buat. Jadikan satu amalan. Tuan-tuan tengok kedai tuan-tuan, orang suka datang. Kedai tuan-tuan walaupun kedai buruk nampak berseri. Ya Allah, tak tahulah seri dia macam mana nak cakap. Tu dia, insya-Allah.